Hari tu ada orang tanya pasal kipas daripada Jamir ni. Dia bertanya okey ke tak? Aku pun tak tahu nak beritahu sebab aku tak ada lagi. Jadi hari ni jom kita unboxing kipas daripada Jamir. Aku tak tahu pronunciation dia betul ke tak. Tapi kipas ni aku dapat dengan harga yang murah, bawah RM60. Sebab dia ada flash deal. Kamu boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah. Tapi ni, okey, barang dia macam biasalah. Setiap kipas yang kita beli, dia akan bagi kita strap. So aku assume strap ni kita kena pakai macam ni lah. Kemudian dia bagi kita kabel. Okey. Oh. Patutlah ada orang tanya aku sebab kipas ni dia ada aluminium metal dekat depan ni. Ni adalah untuk cooling. Okey, so dia ada function cooling. Overall, dia punya material semua adalah plastik ABS. Amboi. Amboi. Semua kipas yang aku dah pernah review tu selalunya 100% sajalah. Tapi ni 199%. Dia lagi tinggi daripada depa lah. Tapi jom kita tengok dia punya kesejukan. Hang on. C for cool lah. Okay, kita akan tengok adakah dia akan sejuk kat sini ya. Kalau hangpa tanya aku, memang dia punya function cool mood tu memang sama macam kipas yang aku pernah review sebelum ni. Tapi satu benda yang aku suka, dia punya holding grip ni, dia punya design ni memang solid lah, kena dengan tangan aku ni. So contoh kalau hangpa pakai kipas macam ni, hangpa nak adjust dia punya speed tu senang. Tengok ah. Dia dalam jangkauan jari hang lah. Okay, so aku bagi tahu 3 benda yang aku suka pasal kipas ni. Satu, speed dia. Walaupun dia 199, sebenarnya dia bukanlah 200 ataupun laju daripada kipas lain. Dia punya 199 tu sama laju dengan kipas-kipas yang ada dekat market. Okay, yang kedua, dia punya design. Aku suka dia punya grip ni dan dia punya positioning button ni. Dan yang last sekali sebab dia ada cool mode ni lah. So, cuma ada 2 saja kipas yang aku pernah ada cool mode. So, yang ni dia kalau hang duduk dalam tempat yang tertutup macam ni, so hang akan rasa lebih sejuk berbanding kipas-kipas yang lain. So guys, hang boleh tengok beg kuning kat bawah, dia tengah ada flash deal. Sampai situ saja ni. See you on next video. Ciao.